kasih Mailun. Yes, Azim. Berapakah kadar faedah terbaik pinjaman pribadi swasta? Okey, soalan yang baik. Pinjaman pribadi swasta, berapakah kadar faedah terbaik? Okey, sebenarnya peminjam swasta boleh dapatkan pinjaman pribadi terbaik sekiranya dia adalah golongan profesional dan mungkin kadar faedahnya sekitar 4% dan hampir sama dengan penjawat awam. Okey, tetapi ia juga bergantung kepada berapa lama dia sudah bekerja. Sebagai contoh, untuk golongan profesional, kebanyakan bank menerima permohonan peminjam yang sudah bekerja lebih daripada 6 bulan. Dan tetapi juga saya perasan di Malaysia ramai penjawat swasta. Sebenarnya beliau adalah penjawat GLC ataupun multinational company. Untuk orang GLC dan multinational company, setengah bank boleh memberi anda pinjaman dengan kadar faedah yang sangat bagus, mungkin di bawah 4% setahun sekiranya ada sebarang kerjasama antara syarikat anda dan pemberi pinjaman. Tuan-tuan, untuk anda mengetahui perkara ini, sebaiknya anda pergi ke konsultan kewangan macam Mylon.my dan dapatkan laporan MyPocket.my. RM50 saja kami akan mendapatkan laporan pelapor kredit, memberi konsultasi dan mendapatkan dana daripada bank, koperasi dan agensi kerajaan. Laporan MyPocket akan mengunjurkan berapakah anggaran keboleh pinjaman anda untuk membeli rumah, kereta, dana peribadi dan dana perniagaan. Okey Azim, jelas? Jelas. Terima kasih semua.